Hello, good morning. Selamat pagi semua. Hari ni 28 Julai 2024, hari Ahad. Hari ni hari last day aku dekat Miri. So, flight aku malam ni pukul 9 tak silap, lebih kurang macam tu. Akan tiba di KLIA dalam pukul 11. Aku tak sure apa plan hari ni, tapi tak apa. Korang stay tune je dalam video ni. Kita akan tunjukkan apa aktiviti hari terakhir di sini. Sekarang kita ada dekat Pantai Tusan. Pantai Tusan. Korang boleh tengok signage kat sini. Selamat datang ke Pantai Tusan. Cuaca sangat panas hari ni. Panas sangat. Pakai payung pun boleh rasa kulit kita bakar sikit. Tu dia. Pantai Tusan. Tinggi. Macam mana nak turun Oh, panas gila. Sekarang kita nak pergi balik ke bandar. Bukan check, nak pergi cari souvenir. Kat bandar Miri ada satu kedai, dia memang jual semua souvenir kat situ. Minta maaf tadi suara Khalid Umi Abah cari botol air Umi. Umi lately dia selalu tinggal botol air. Tak tahu kenapa. Jumpa tak? Tak ada. Nasi ulam. Kita dah sampai ke Handicraft Center. Jom kita tengok apa dia. Bye Umi. See you. $8.25. Ya. Nah. Bye.
Good morning. Morning, start pukul 12. Ya, ada orang datang ambil. Thank you.